Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Azli bin Nawawi. Jadi hari ni saya nak tunjuk kat korang cara nak buat infografik guna Noble M yang orang kata cantik lah, kartun macam ni. Kartun tema Hello Kitty macam ni. Lepas tu dia ada lagi saya buat dia ni tema Transformers. Okay, dia quite nice lah. Ni Mario. So macam mana kita nak buat infografik dalam Noble M berdasarkan kita punya konten yang kita ada lah. Okay, so first kali macam biasalah. Okay, kali ni kita akan guna Noble M dekat Chrome, dan kita akan guna ChatGPT untuk buat prompt. Tertekan pula untuk buat prompt. Jadi betullah dah kena ada lah ChatGPT dengan Google Chrome. Okay, first kali kena pergi dekat Google Chrome lah. Saya suka buka Noble M dekat Google Chrome sebab dia ada banyak feature sikit banding yang appsnya. So saya buka. So macam biasalah untuk access Noble M anda kena type kat sini guys. Dekat search ni anda type Notebook LM. Notebook LM. Okay, macam ni. Dan anda tekan search lah. Nanti dia akan masuk ni. So ni biasalah kalau try ni anda dah masuk sini kan, anda kena klik pada try Notebook LM. Masuk situ lah. So sekarang saya nak buat tajuk saya adalah kita kan biasa buat karangan guna AI. So macam mana kita nak buat supaya lepas orang kata Turnitin tu macam yang kami punya lah. Kena tahu karangan tu guna AI ke tidak. Dia kena ada dia ada macam apps lah. Tak apa tu kita orang punya lah. Okay, so saya punya tajuk yang ni guys. Okay, ni saya punya yang first. So untuk cari bahan, kalau tak ada bahan, saya buat macam ni tau. Dia dekat source ni. Ni ilmu baru lah. Okay, saya tak ada bahan paper. Saya nak cari guna internet je. So saya type dekat atas ni. Okay, how to humanize. Macam tu lah soalan saya. Humanize bla bla tu kan. Dan saya tekan fast research. Ni fast research ni. Okay, kalau saya ambil fast research, dia bagi dalam 10 artikel something like that. Kalau saya tekan deep research untuk tajuk tu, dalam 30 website dia akan cari banyak Okay, so adalah bahan kita pada internet. Okay, ni untuk tajuk-tajuk yang ringan lah. Okay, so bila dah ada bahan macam saya, okay, kau cari bahan dulu. Okay, bila ada bahan macam saya, dia akan keluar lah. Dia kata nak masuk tak? Ni bahannya. Ni guna fast research, ada 10 je. Okay, ni pada website lah dia ambil. Dah ada bahan, kita boleh lah proceed dengan infografik. Okay, kau masuk ke bahan dulu. Okay, balik semula. Okay, jadi bahan dah ada. So kita kena buat infografik lah. So infografik saya, tajuk ni saya nak tajuk ni. Tajuk tu pula model sendiri-sendiri lah. Tajuk ni, ni tajuk saya lah. Yang saya nak, The Art of Humanizing. Ni kita kena ada tajuk dia. At least ChatGPT nanti akan bantulah. Okay, ni. Lepas tu kita akan pergi pada ChatGPT, make sure kena ada lah ChatGPT. Kita minta dia tuliskan prompt yang power guys. Sebab kita nak tulis sendiri memang tak larat lah, promptnya panjang. So ChatGPT kita masuk kan. Kita kata ni, boleh kat bawah kita ajak bincang je. Hai, jom bincang dalam bahasa Malaysia guys. Okay, bahasa Malaysia ni. Jom bincang, kita orang kata trigger dulu bahasa Malaysia. So nampak dia suka nak bincang. Okay, so dia kata bagi kita minta bawah ni, kita kata saya nak buat infografik guna Noble M. Jadi kadi pula. Jadi saya nak minta awak buatkan prompt. Karangkan prompt, karangkan prompt dalam bahasa Inggeris. Okay, memang elok bahasa Inggeris lah prompt dia. Okay, Inggeris. Okay, sorry jadi gemuk. Okay, tajuk infografik adalah kita bagi apa ni kan, titik bertindih. Kita paste tajuk dia. Okay, okay, ni penting guys. Dia kata awak jangan jana maklumat. Kan dia ChatGPT dia jana maklumat dia sendiri. Dah orang kata lari pada info kita punya info asal. Awak jangan jana maklumat. Okay, maklumat asyik tak leja je. Okay, biar Notebook LM yang jana maklumat. Yang ni penting guys, berdasarkan pengalaman kan. Nanti habis dia pun sibuk nak jana maklumat. Kan salah infografik kita, kan ada halusinasi. Okay, awak cuma guide dekat design je. Okay, design je. Okay, infografik ni bertema, kau nak kartun apa? Bertema kartun Doraemon contoh.
Doraemon. Okay, Doraemon. Saya nak post di Sokmed. Tolong buat lawa-lawa tau. Okay, yang ni guys. Okay, kita minta buat prompt. Dan kita tekan lah ni, enter. Okay, lupa lah nak kata infografi dalam bahasa Malaysia. Kan aku tulis ni bahasa Malaysia. Tak kisahlah. Tapi kalau nak bahasa Malaysia, cakap lah. Okay, ni untuk bahasa Inggeris. Kalau nak kata dalam bahasa Malaysia, anda minta siap-siap. Okay, nak infografi dalam bahasa Malaysia. Tak pun rasa dekat notebook LM tu boleh setting. Tak apalah. Tapi macam tu lah caranya. Okay, kita minta kat sini lah. Nampak prompt dia sangat panjang guys. Okay, kau nak type macam mana ni? Penat nak mengarang. Jadi kita apa, copy lah prompt ni. Ni daripada atas ni, copy. Dia jangan select all tau. Kan lain semua dia select. Kita nak bahagian yang prompt tu je. Ni prompt ni kan. Prompt panjang guys. Kau nak karang macam mana benda lah ni? Okay, dah ada kan? Dan kita copy lah. Copy. Lepas tu pergi pada notebook LM tadi. Okay, yang kita tadi kan, pergi pada studio. Dan anda pergi dekat infografi punya pencil ni guys. Sebab kita nak custom. Okay, pencil. Lepas tu anda ni bahasa. Ambil bahasa apa nak. Kita kata nak infografi bahasa Melayu. Letaklah bahasa Melayu, infografi bahasa Melayu. Dan okay, orientation ikut korang lah. Landscape ni macam PowerPoint, macam skrin komputer. Yang portrait macam skrin telefon. Yang square ni seronok kalau nak share kat WhatsApp. Square. Lepas tu yang detail nak standard ke detail tak kisah. So prompt tadi banyak tepek kat bawah ni. Ni tempat prompt. Dia punya penting prompt ni tau. Kita dulu tak kisah je kan. Okay, paste. Nampak panjang tu. Dan siap anda minta dia generate. Bila anda klik generate, anda kena tunggu. Dia lama sikit lah. Okay, so bila anda tunggu, nanti dia dah siap kan. Dia rupa dia macam yang kat bawah ni. Ni dah siap. So bila anda klik, dia akan dapat lah. Yes, ni Hello Kitty punya, tak silap yang semalam. Ni macam ni, comel. Macam ni. So dah siap nanti, anda pergi ke bintik 3 ni. Anda kata nak download. Okay, so download kalau geng Apple masalah sikit tau. Dia ada macam pening sikit. Okay, dah keluar ni, save ni kan. Anda save dekat file tu tau. File ni tak ada kat gallery tau. Dia dekat file macam file dalam komputer tu. Okay, file. Okay, lepas tu anda file, lepas tu open in ni rasanya dekat file juga ni. Open in. Anda kena make sure. Ni tadi dia tak tahu. Dia kalau save kat file, dia akan tunjuk nak save kat mana guys. Okay, save dekat file. So anda carilah folder dalam telefon anda yang nak save. Macam saya FTK Digital. Okay, so saya tekan save lah. Okay, saya dah save kat sini. So ada yang tanya itu tau. Okay, dah save. So macam nak tahu nak dapatkan infografik kat galeri. Ni galeri. Kalau buka sekarang tak ada guys. Tak ada. Caranya ialah anda kena pergi pada file anda punya iPhone. Dan dia akan keluar recent tau. Mana ni? Yang ni nampak unnamed 11 ni kan. Anda klik dekat dia. Lepas tu tunggu dia buka kejap. Tunggu dia buka. Okay, dah buka ni kan. Anda tekan ni yang macam share ni. Okay, share. Dan anda ni save image. Barulah keluar dekat galeri korang. Kau tak percaya kan? Kau pergi kat ni, dekat galeri. Tengok barulah ada nanti. Ni masalah dengan iPhone. Android macam mudah sikit. Okay guys, boleh Okay, bye bye. See you later. Okay guys, ingat nak habis video tadi, tiba infografik dah siap. Okay, so dah siap macam ni guys. Yang tadi kan, tengok kita setting bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dia keluar bahasa Melayu lah. Seni memanusiakan penulisan AI. So kita kena klik sekali. Nampak kan keluar Doraemon tu. Ambil kau tajuk Doraemon hai. Tu kan. Okay, gerbang ke penulisan lebih baik. Sadap ya. Okay, jadi inilah bendanya nampak. Comel dia buat. Okay, comel lah. Okay, berbaloi lah kita guna prompt yang ChatGPT ni. Okay, so nampak dia punya isi-isi dalam dia adalah bukan dijana oleh ChatGPT lah. So buktinya kalau kita buka ChatGPT, tengok prompt dia ada tulisan-tulisan tak ada. Dia tak ada cerita nak tulis apa tak ada. Dia tak cerita, dia kata design je. Okay, jadi kita dah berjaya lah. Ni kan. So samalah. Klik kat button 3, download, masuk file, pada file, save image, baru keluar kat galeri. Boleh Okay, selamat guys. Buatlah apa-apa kata kau suka. Okay, bye.